Sekarang waktu tengah harga emas tertinggi dalam sejarah. Kalau saya nak jual emas yang ada dalam tangan saya ni, confirm saya akan dapat untung. Tetapi saya tak akan jual lagi emas saya walaupun harga dah pun naik. Sebabnya apabila saya baca buku wang emas, hanya dalam 3 situasi sahaja kita patut jual emas walaupun kita rasa situasi lain itu betul, tetapi dari sudut ilmu emas, dia adalah tidak tepat. Situasi pertama kita patut jual emas ialah apabila kita berpeluang untuk tukarkan aset emas kita ini kepada aset-aset yang lebih bernilai ataupun bermanfaat. Contohnya, kita nak tukar kepada aset rumah yang mana kita boleh duduk nanti. Ataupun kita nak tukar emas ini kepada aset hartanah yang mana kita boleh kerjakan nanti. Pada masa itu, jual saja emas-emas yang kita ada. Situasi yang kedua ialah apabila kita telah mencapai matlamat dengan emas. Contohnya, kita target simpan emas ini item 5 dinar seperti ini, contohnya untuk bawa pergi haji ataupun umrah. Apabila sampai saja seruan untuk pergi umrah, kita jual sahaja aset emas 5 dinar seperti ini. Sebab apa? Kita punya matlamat simpan emas telah pun tercapai. Dan yang ketiga ialah yang paling penting, iaitu ketika kecemasan. Apabila kita telah pun kehabisan semua duit dalam bank. Contohnya, bank rimau habis, bank sotong habis, tabung haji pun habis juga. Yang ada hanyalah kepingan-kepingan emas ini sahaja. Maka pada masa tersebut, jual sahajalah emas kita untuk kita teruskan kehidupan macam biasa. Yang penting kita jual dengan ilmu. Jadi dapat sesuatu pada hari ini, teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan.